Hari ni kita pergi ke Destarola Open House, majlis berbuka puasa sama Royal Enfield untuk test ride Royal Enfield. So kita as a club akan pergi ke sana bersama-sama. Ini dia kita RV dekat Petronas Solaris Putra, Manghala Plus, Buraya Utara Selatan. Ini club style Pali. Memang paling handsome lah motor dia. Kemas je. Ini club style AD. Memang stylo. SRV boleh buat macam ni. Okay, ni aku punya bobber style rendah je. Ni founder Faris punya. 48 juga macam aku punya. So hari ni aku bawa Harley Davidson lah. Lepas bawa X-Max, bawa Harley Davidson. Rasanya Harley Davidson ni lagi ringan pada X-Max aku. Baju satu alangkah boleh didapatkan di website. Tapi warna putih tak ada. Ni limited edition. Warna hitam ada kat website. Kita ada surprise dari Eddie. Sampul raya dari satu alangkah. Baik siap. So kita ada 2 lagi motor sampai. Satu lagi telah sampai di lokasi. Sejam tunggu di RV ataupun 2 jam. Okay, gerak dulu. Wan tak join kita. Yang lain dah bersedia untuk bergerak ke sana. Kita pun sampai di Destarola punya clubhouse ataupun SF Tune Up Garage. Daftar dulu. Boleh register. Siapa mau sampai? Kena register dulu. Kalau yang dah bayar nanti bagi tahu nama. Dah bayar dah ni. Izak Yuzaini. Satu alangkah Izak. Pali ada. Daftar. Edit Mio ada. Oh, ada cabutan bertuah. Harap-harap menang pen guna pen. Mereka sedang beratur mengambil makanan. Selaju 30 km sejam. Eddie dah ambil dulu makanan. Bijak. Tak payah beratur. Ada ikan goreng. Ayam ada? Ayam ada, ayam masak merah. Ikan ada 2 jenis. Ada ikan besar, ikan kecil sikit. Sardin dengan crispy. Mantap. Nak ambil makanan. Di sini juga kita ada main pool. Ini clubhouse Destarola. Oh, stylo abang. Buat tim. Oh, buat nama? Boleh? 1, 2, 3, 4. Berapa tim? Satu tim je. Satu tim. Tak, 2 lah mungkin. Oh, dua-dua. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Balik kau cari. Sini.